Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel D-Max Trigger. So, hari ni kita dah dapat official first poster untuk Ejen Ali The Movie 2 Misi Satria yang akan menggegarkan pawagam seluruh Malaysia pada Mei 2025, iaitu bulan 5 tahun ini, pertengahan tahun guys. Tarikh rasmi atau tarikh tepat Ejen Ali The Movie 2 Misi Satria tu keluar kat pawagam masih tak diketahui sebab belum ada pengumuman apa-apa lagi. Memang GSC TGV cakap 22 Mei, tapi kita kena tunggu pengumuman rasmi daripada Wow Animation dan juga Primeworks Studios. Yang tu lagilah boleh percaya dan juga sah. Kalau diorang kata 22 Mei, barulah kita percaya 22 Mei yang keluar kat wayang. Kalau Primeworks dengan Wow cakap macam tu lah. So for now, we wait for official trailer kedua, iaitu final trailer Ejen Ali The Movie 2 Misi Satria. So kat official first poster ni kita nampak yang ada Satria, Ali dalam suit Satria, dan sumpah first poster ni dah gempak, apa lagi kalau official aka final poster nanti confirm cool dan lagi gempak guys. Lepas tu kita boleh nampak yang ada askar labah-labah robot kecil, iaitu yang kita panggil dia sebagai Little Guy sebab ada nama dia terpampang kat official trailer pertama. Dan kalau tengok betul-betul kat poster pertama ni, ada macam Neonimus punya identiti dah reveal. Dia adalah orang dewasa ataupun orang tua, and bukan Victor guys. So teori Victor tu dah boleh tolak tepi. Plus logo Neonimus tu yang sebenarnya dia melambangkan rambut Ali yang sebenarnya. Kalau korang tengok betul-betul bukan rambut Victor. Like Neonimus ni sangat-sangat obses dengan Ali. Like maybe Neonimus ni adalah kenalan lama Ali yang Ali lupakan ke, who knows kan. Tak pun atuk Ali ke, mana lah kita tahu kan. Like atuk nak bermain dengan cucu, mana kita tahu. But still tu teori liar Neonimus tu atuk Ali. Please jangan percaya tu. Tu just teori je. Kalau korang percaya memang jentik seorang-seorang. Memang jentik nanti. So kita akan tahu identiti Neonimus dalam Ejen Ali The Movie 2 Misi Satria. By the way, kalau korang tengok first poster movie 2 Misi Satria ni, kita nampak yang Neonimus macam seolah-olah bergabung dengan robot labah-labah dia yang Little Guy tu yang versi lagi besar. And kalau tengok dah macam Neonimus tu jadi Dr. Octopus dalam cerita Spider-Man. Like wow, memang excited and tak sabar untuk The Movie 2 Misi Satria. Kalau korang tengok video saya sampai tahap ni sehingga habis, korang komen Satria bangkit.